Resis dengan Melayu, okey? Tadi ada orang curi basikal, budak India curi basikal. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Satu hantaran tular di media sosial memaparkan pertikaian sesama jiran yang berpunca daripada insiden kecurian basikal. Pemilik hantaran meluahkan rasa tidak puas hati dan mendakwa terdapat sikap berat sebelah serta tuduhan berunsur perkauman semasa kejadian. Secara keseluruhannya, insiden sebegini menunjukkan betapa pentingnya kawalan emosi dan komunikasi yang baik dalam kejiranan. Sebarang kes jenayah atau perselisihan faham sepatutnya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut tanpa perlu memperbesarkan isu perkauman di media sosial. So, siapa yang tahu rumah sini, okey, India ni sangat resis dengan Melayu, okey? Tadi ada orang curi basikal, budak India curi basikal. Kami tolong akak tu. Lepas tu, dia cakap macam ni, kenapa kami tolong? Dia backup warga dia Dia tanya kenapa kami tolong, okey? Sebab budak tu curi basikal. Sebab tu budak tu India, dia pun India, dia backup dia punya kaum, okey? So, aku datang rumah dia sebab dia cakap dengan polis, kenapa kita orang yang kena tolong? Apa hal pula? Kita jangan resis tau duduk Malaysia ni. Disebabkan kau tak puas hati dengan kita orang, kau cakap kita orang macam-macam, kita orang diam je. Tiba-tiba hari ni kita orang tolong pihak kita orang, kau cakap kita orang apa? Ni rumah ni So kalau korang nak tahu, semua India dekat sini, Melayu kat sini tak suka dia, okey? Sebab dia sangat resis. Okey? Segala noda desa kuasa bukan